Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad dan Qayyum bin Muhammad Rashid. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On. Kod sekolah saya ialah PEA 0014. Hobi saya pula ialah mendalami ilmu agama serta membaca. Manakala cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi. Oleh kerana hobi dan cita-cita saya inilah membawa saya kepada buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Buku tersebut ialah 59 Mutiara Nabawi yang telah dikarang oleh Muhammad Razif Muhammad Fuad. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 dengan syarikat penerbit Telaga Biru Sendirian Berhad. Buku ini termasuk di dalam kategori hadis dan juga tafsiran. Terkadangkala pasti kita tertanya erti kehidupan yang lebih bermakna dan bagaimana menjadikan pribadi kita lebih sabar dan berakhlak. Oleh itu, buku yang berharga RM27 Malaysia bagi Semenanjung Malaysia dan juga RM30 Malaysia bagi Sabah dan Sarawak ini telah pun menjawab sebentar tadi persoalan. Dengan sokongan mutiara hadis Nabi Muhammad SAW bagi menjelaskan bagaimana mengharungi hari-hari yang penuh dengan ujian sesuai mengikut ajaran Islam. Antara hadis yang dihuraikan ialah Nabi SAW pernah bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia ialah masa lapang dan juga masa sihat. Hadis ini menjelaskan bahawa kita seharusnya memanfaatkan sebaik mungkin masa sihat dan masa lapang kita. Dengan menggabungkan konsep kehidupan dan juga agama, buku ini telah mendapat pujian oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan Mufti Wilayah Persekutuan. Akhir kata, teruskan amalan membaca kerana amalan membaca ialah nadi ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.